Bersama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Yang Amat Berhormat Tan Sri serta hadirin yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Dato' Dr. Rosli bin Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Dato' Sri Abdul Ghaffar bin Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dato' Dr. Wan Muhammad Zahid bin Muhammad Nordin, Pengerusi Dialog Nasional Pendidikan Negara. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hafsah binti Said Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, ahli-ahli panel, datuk-datuk, datin-datin, pengarah-pengarah bahagian dan setiausaha bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia, pengarah-pengarah Jabatan Pelajaran Negeri, pengarah-pengarah Institut Pendidikan Guru, pengarah-pengarah Kolej Matrikulasi, wakil-wakil Kesatuan dan Persatuan Guru-Guru, pengetua-pengetua, guru besar, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Yang Amat Berhormat Tan Sri serta hadirin yang dihormati sekalian, terlebih dahulu marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya lah dapat kita sama-sama berhimpun dalam majlis yang penuh makna pada petang ini bersempena dengan Majlis Dialog Nasional Pendidikan Negara. Seluruh warga yang ada dalam majlis pada petang ini berasa amat berbesar hati serta mengalu-alukan akan kehadiran Yang Amat Berhormat Tan Sri ke majlis ini. Sesungguhnya dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Tan Sri akan menambah lagi seri dan makna majlis pada petang ini.
Sebagai tanda penghargaan sekali lagi, kita berikan satu tepukan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan penuh ta'zim menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menyempurnakan upacara pelancaran laman web Dialog Nasional Pendidikan Negara. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Rusli bin Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Ghaffar bin Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Wan Muhammad Zahid bin Muhammad Nordin, Pengurusi Dialog Nasional Pendidikan Negara. Yang bahagia Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli-ahli panel penilai bebas laporan penilaian pendidikan negara, timbalan-timbalan Naib Chancellor, timbalan-timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia, timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, pengarah-pengarah bahagian dan Jabatan Pelajaran Negeri, pengarah-pengarah dan timbalan-timbalan pengarah IPG, IAB dan matrikulasi, pengetua-pengetua, guru-guru besar, pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama berhimpun dalam majlis yang cukup bermakna bagi kita semua pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Naib Chancellor UKM yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin kerana telah pun menawarkan Dewan Daktar ini untuk menjayakan pelaksanaan dialog pendidikan bersama warga Kementerian Pelajaran Malaysia pada hari yang bersejarah ini. Terima kasih saya ucapkan. Sesungguhnya saya amat gembira dapat bertemu dengan semua yang berada di sini pada hari ini, iaitu warga pendidik dari pelbagai lapisan peringkat kepimpinan yang merupakan aset paling penting dalam merencana dan mencorakkan pembangunan pendidikan negara. Tanpa tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tentu tidak dapat kecapi apa yang kita perolehi sekarang ini. Apatah lagi untuk mencorak dan melaksanakan agenda besar pendidikan untuk masa depan anak-anak dan negara kita. Beberapa bulan yang lepas saya telah mengumumkan bahawa sistem pendidikan kebangsaan memerlukan penilaian semula dan kemungkinan rombakan besar sekiranya modal insan yang
ingin dihasilkan dapat bersaing dan juga disegani bukan sahaja di peringkat tempatan, malah antarabangsa dalam semua sektor atau bidang. Proses yang mencabar ini telah pun bermula dan akan berterusan sehingga ke akhir tahun ini, sebelum suatu hala tuju ataupun roadmap pendidikan dapat dihasilkan secara terperinci. Sehubungan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun mengatur sesi maklum balas dan sumbang saran yang pertama bersama dengan saudara-saudara sekalian sepanjang pagi ini. Saya amat pasti semua yang berada di sini telah pun memberi pandangan serta cadangan yang bernas dan berwawasan, kerana tuan-tuan dan puan-puan merupakan teras pada perancangan dan pelaksanaan dasar pendidikan serta memahami setiap permasalahan pelaksanaan sehingga ke akar umbi. Untuk pengetahuan para hadirin, dialog ini merupakan permulaan bagi banyak lagi dialog yang akan diadakan dalam beberapa bulan yang akan datang. Kali ini tumpuan adalah kepada kepimpinan Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum beberapa siri dialog pada peringkat dalaman kementerian seperti bersama Majlis Pengetua Sekolah, Guru Besar, Kesatuan Guru, Pegawai Pelajaran peringkat negeri dan daerah, dan guru dijalankan. Saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada peranan pendidikan terhadap pembangunan negara 50 tahun yang lalu ataupun sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Pendidikan hanyalah melaksanakan fungsi sosialisasi, iaitu melatih dan membentuk insan agar mereka dapat berfungsi dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik bagi kesinambungan aktiviti ekonomi dan sosial dalam masyarakat kita. Semenjak kemerdekaan negara, pendidikan telah pun memainkan peranan yang penting dalam menyatupadukan masyarakat. Beberapa syair dalam Penyata Razak pada tahun 1956 jelas menekankan kepada integrasi nasional dan pembangunan. Keutamaan untuk mengeratkan perpaduan ditegaskan lagi melalui kajian semula dasar pendidikan kebangsaan dengan terhasilnya laporan Rahman Talib pada tahun 1960 dan juga termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Semenjak itu beberapa lagi laporan, gubalan akta dan juga program penambahbaikan sistem pendidikan telah dilaksanakan. Dan yang terkini adalah program bidang keberhasilan utama negara NKRA pendidikan pada tahun 2010. Hasil daripada itu, kadar literasi golongan dewasa pada masa dahulu dalam lingkungan 50% telah pun dapat meningkat melebihi kepada 90% sekarang. Begitu juga halnya dengan kadar pendaftaran pelajar di sekolah rendah kini telah mencapai 95% dan pendaftaran di sekolah menengah pula pada tahap 80%. Pencapaian pelajar dalam peperiksaan kebangsaan juga menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan pada beberapa tahun kebelakangan ini. Rakyat sedar bahawa tuan-tuan dan puan-puan sekalianlah yang telah pun memikul amanah untuk memastikan
Murid dididik sebaik mungkin agar tidak ketinggalan dalam dunia yang semakin kompleks dan mencabar ini. Meskipun begitu, kita tidak boleh leka dan lalai dengan kejayaan ini. Apatah lagi sekiranya kita ingin dibandingkan dengan pencapaian pelajar di negara lain melalui penanda aras antarabangsa seperti PISA dan TIMSS. Kita juga harus bertanya, sama ada sudahkah sistem pendidikan sehingga kini memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang telah pun direncanakan semenjak tahun 1988. Dunia telah pesat berubah, maka sistem pendidikan juga perlu turut digubal agar dapat memenuhi tuntutan semasa. Satu anjakan paradigma perlu difikirkan terhadap bentuk sistem pendidikan agar ia relevan dan dapat mencapai piawaian antarabangsa yang semakin meningkat. Maka persoalannya, adakah sistem pendidikan kita sekarang ini mampu melahirkan modal insan untuk masa depan yang memerlukan ilmu, kemahiran, sikap keterbukaan dan pemahaman konteks global yang tinggi? Adakah mereka mampu bersaing dan bertahan serta bersemangat juang yang menjadi kunci kepada pencapaian sebelum negara kita mencapai tahap negara maju? Bagaimanakah sistem pendidikan harus digubal agar dapat memenuhi aspirasi ini? Apa yang kerajaan hasratkan pada masa ini adalah jelas, iaitu untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Negara memerlukan sumber tenaga dan modal insan yang berkualiti dengan masyarakat Malaysia yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan, ilmu dan pemikiran yang tinggi, fasih bertutur dalam 2 ataupun 3 bahasa sekurang-kurangnya, beretika, mampu untuk menerapkan nilai kerohanian dan semangat identiti negara yang jitu. Dan semuanya ini boleh dicapai sekiranya kita semua mengubah cara kita berfikir dan bekerja serta menilai sesuatu dari perspektif yang berbeza. Di samping itu, Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai sebuah organisasi haruslah meletakkan standard ataupun piawaian pencapaian yang tinggi untuk semua sekolah, memastikan sokongan yang berterusan supaya pengurusan sekolah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga badan-badan bukan kerajaan dalam berkongsi kepakaran dan pengalaman masing-masing. Pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara di alaf baru ini tidak akan terlaksana tanpa sebuah sistem pendidikan yang menekankan 3 cabang utama, iaitu menyediakan akses kepada pendidikan yang memastikan kejayaan daripada peringkat rendah ke pengajian tinggi, pencapaian kualiti yang setanding dengan standard antarabangsa, dan memastikan peluang dan kesamarataan ataupun equity pendidikan untuk semua murid, tidak mengira latar belakang bangsa dan taraf sosioekonomi mereka. Sekolah merupakan wadah yang penting bagi pengetua dan guru besar menggilap etos kecemerlangan di kalangan guru, staf dan murid melalui kepimpinan profesional dan pengurusan yang mantap. Faktor luar seperti ibu bapa dan komuniti juga memainkan peranan yang kritikal dalam pembentukan nilai-nilai murni murid. Transformasi pendidikan seharusnya memberikan impak yang besar kepada kemenjadian murid. Transformasi pendidikan yang diimpikan bukanlah sekadar menampil tampal
dan membaik pulih model pendidikan, tetapi memerlukan lonjakan besar ataupun perubahan yang total. Adakah wajar untuk kita kekalkan sistem ini untuk melalui masa depan yang mencabar? Umpama sebuah kereta lama yang dicat baru, nampak cantik di luar, tapi enjinnya tetap enjin yang lama. Mungkinkah kita perlu kereta yang baru, teknologi enjin yang baru, yang lebih laju dan juga yang menjimatkan tenaga? Untuk melakukan transformasi sebesar ini bukanlah satu perkara yang mudah dan boleh dibuat dalam tempoh masa yang singkat. Harus ditekankan di sini bahawa perjalanan transformasi pendidikan yang telah dilalui oleh negara-negara maju lain telah mewajibkan perubahan mindah, pengorbanan dan komitmen yang tidak berbelah bagi di semua peringkat penggubal dasar dan pelaksana. Ia merupakan suatu perjalanan yang jauh, ibarat larian maraton yang sudah tentu memerlukan stamina dan daya tahan yang tinggi. Namun saya percaya dengan hati yang ikhlas, kita akan dapat bersama-sama menempuh onak dan duri bagi meletakkan taraf pendidikan dan status profesion keguruan di persada yang tertinggi. Inilah yang perlu kita fikirkan bersama. Dalam usaha ke arah transformasi pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sedang menyediakan laporan hala 7 pendidikan negara berdasarkan kepada laporan penilaian sistem pendidikan negara yang akan dihasilkan. 9 bidang keutamaan telah pun dikenal pasti dan akan dibincang serta dibahas dalam beberapa siri dialog nasional pendidikan negara yang bermula pada hari ini. 9 bidang ini merangkumi guru, pemimpin sekolah, kualiti sekolah, kurikulum dan penilaian dan pentaksiran, kemampuan berbilang bahasa ataupun multilingual proficiency, peluang pasca sekolah, peranan ibu bapa dan komuniti, keberkesanan penggunaan sumber dan sistem penyampaian, termasuklah struktur urus tadbir Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya merasakan kehadiran saudara-saudara sekalian di sini adalah amat penting. Suara saudara saya sekalian untuk melengkapkan lagi input penyediaan hala 7 sistem pendidikan negara ini amatlah mustahak. Laporan yang komprehensif memerlukan lebih banyak maklumat ataupun input yang disokong dengan data yang tepat dan sah perlu dilaksanakan. Justru itu, dengan menggabungkan maklumat daripada golongan profesional dan pengurusan seperti tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada pihak yang tercicir bagi memberikan pandangan dan idea ke arah penghasilan laporan hala 7 sistem pendidikan yang boleh diterjemahkan ke dalam bentuk pelaksanaan yang realistik dan berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia berhasrat untuk membuka peluang yang seluas-luasnya kepada rakyat Malaysia, bukan saja daripada ibu bapa dan warga pendidik, malahan juga golongan yang berkepentingan daripada luar Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu agensi-agensi kerajaan, industri, sektor korporat, NGO dan individu, untuk meluahkan harapan mereka, pandangan dan pendapat mereka, kritikan yang membina dan persepsi mereka melalui dialog ini. Mereka inilah yang merupakan pengguna ataupun the end user hasil sistem pendidikan kita, iaitu murid dan pelajar. Jangkauan yang luas ini hanyalah boleh menjadi kenyataan apabila semua tenaga dan usaha digembelengkan untuk memperolehi segala maklumat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Usaha ini dapat dicapai secara maksimum kerana kementerian sedia mendengar pandangan semua pihak melalui surat kepada media cetak dan elektronik,
laman web, Twitter, Facebook, tinjauan, survei dan lain-lain lagi. Kerajaan yakin bahawa sumbangan pemikiran dan idea kreatif dapat mengupayakan inisiatif transformasi pendidikan ini bagi mereka membentuk sistem pendidikan ala baru yang relevan dan mapan untuk merealisasikan aspirasi melangkaui wawasan 2020. Inilah natijah utama daripada dialog ini, di samping menjadikan kerjaya perguruan sebagai satu sektor profesional yang berprestij tinggi. Di akhir ucapan saya ini, saya ingin mengambil kesempatan sini untuk mengumumkan tambahan 5 ahli baru pada panel penilai bebas sistem pendidikan kebangsaan, iaitu yang pertama ialah yang berbahagia Profesor Tan Sri Kamal Hassan, keduanya yang berbahagia Datuk Dr. Adi Badiuzzaman Tuah yang dicadangkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, yang berbahagia Profesor Datuk Chua Hian Tiek, yang keempatnya ialah berbahagia Profesor Madya Dr. N. Rajendran, dan yang berbahagia Dr. Abdul Kadir Ruslin yang dicadangkan daripada pihak Kerajaan Negeri Sabah. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah pun menjayakan dialog kita pada hari ini. Saya berharap hasil dialog ini akan dapat menghasilkan satu laporan hala tuju yang holistik dan memenuhi harapan rakyat sendiri. Dengan iltizam, doa dan kerjasama semua pihak, sebuah sistem pendidikan komprehensif dan kompetitif bertaraf dunia akan dapat direalisasikan untuk dinikmati oleh anak-anak kita dan generasi kita yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang telah pun dapat hadir untuk terlibat bersama dalam siri dialog pertama ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dipersilakan Dev-Dev kehormat untuk bersama mengiringi Yang Amat Berhormat Tan Sri untuk menekan butang pelancaran laman web Dialog Nasional Pendidikan Negara. Dipersilakan. Ya, begitulah tadi pelancaran laman web Dialog Nasional Pendidikan Negara. Ya, hadirin yang dihormati sekalian, majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri atas ucapan dan pelancaran yang telah disempurnakan sebentar tadi. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri dengan diiringi oleh Dev-Dev kehormat untuk ke sidang media dan seterusnya menikmati jamuan yang telah disediakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.